Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Bemat, penolong kereta kanan di unit penyelidikan dan penerbitan dan juga Muzium Kesultanan Negeri Kedah. Mereka minta saya atau hari ni buat ucapan raya. Jadi kali ni untuk tahun ni saya nak buat kelainan sikit lah. Pada ucapan kita tukar jadi pantun. Kita berpantun sikit lah pagi ni. Pohon jambu, pohon mengkudu, dahan dipotong dibuat ampaian. Ramadan berlalu pasti dirindu, Syawal diraih penuh kesyukuran. Syawal datang berakhirlah puasa, takbir bergema menggegah jiwa. Sekiranya ada silap dan dosa, ampun dipinta bersihkan jiwa. Disisir diandam dengan cekap, dipotong rambut pelbagai gaya. Puasa sebulan sudahlah lengkap, marilah kita menyambut akhir raya. Salam dihulur tanda ingatan, moga ukhuwah sentiasa berkekalan. Selamat akhir raya saya ucapkan buat keluarga dan juga kenalan. Akhir kata, saya mengambil kesempatan di sinilah. Ada dua pesanan. Yang pertamanya beringat-beringatlah ataupun masa kita makan pada hari raya nanti, banyak jamuan makanan yang sedap, dan kita pandai-pandailah dikontrol kita punya makanan, kurangkan kita punya portion makanan lah. Kerana kita dah puasa sebulan, kita jaga kesihatan kita dengan elok. Dalam puasa ni, hari raya nanti janganlah kita tibai, tak ingat kiri dan kanan. Ingatlah, jagalah kesihatan kita. Dan yang keduanya, pada hari raya ni banyak kereta di atas jalan. Semuanya nak bergerak untuk hari raya, nak balik kampung, nak pergi raya ke sana dan ke sini. Semua nak cepat. Jadi pesanan saya beringat-ingatlah dan berhati-hatilah di atas jalan raya. Jagalah keselamatan dan nyawa kita, keluarga kita dan juga orang-orang yang tersayang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.